Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Adakah Johor Darul Ta'zim sudah boleh diangkat sebagai juara Liga Super musim ini? Atau sebenarnya masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan? Menurut laporan Sinar Harian bertajuk Masih Terlalu Awal label JDT Juara Liga Super, pengendali Johor Darul Ta'zim, Cisco Munoz, tampil dengan pendirian jelas bahawa dominasi pasukannya setakat ini belum menjamin kejuaraan. Walaupun Harimau Selatan mencatat rekod sempurna pada pusingan pertama Liga. Dalam laporan itu, Cisco Munoz menegaskan bahawa pencapaian menamatkan pusingan pertama dengan kemenangan berturut-turut memang satu petanda positif buat pasukan. Namun, beliau mengingatkan bahawa masih banyak perlawanan perlu ditempuh sebelum sebaran kesimpulan boleh dibuat. Menurutnya, Liga Super masih panjang dengan jadual perlawanan yang padat menanti pada bulan Januari dan Februari. Satu tempoh yang lazimnya menguji ketahanan fizikal, mental serta kedalaman skuad mana-mana pasukan. Kenyataan itu dibuat selepas Johor Darul Ta'zim mencatat kemenangan 4-1 ke atas Kelantan The Real Warriors FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Kemenangan tersebut menyaksikan Harimau Selatan terus unggul di puncak Liga dengan 36 mata hasil 12 kemenangan berturut-turut, satu rekod yang sukar ditandingi setakat ini. Namun di sebalik angka dan statistik yang mengagumkan, Cisco Munoz memilih untuk kekal realistik. Beliau menolak sebarang label awal sebagai juara. Sebaliknya menekankan bahawa kejayaan sebenar hanya boleh dinilai selepas semua perlawanan diselesaikan. Pendekatan ini menggambarkan falsafah seorang jurulatih yang berpengalaman, yang memahami bahawa olah sepak bukan sekadar tentang permulaan yang cemerlang, tetapi tentang keupayaan mengekalkan konsistensi hingga ke penghujung musim. Cisco turut menjelaskan bahawa tempoh terdekat ini akan digunakan untuk memberi ruang rehat kepada pemain. Menurutnya, pemain akan diberi masa selama beberapa hari untuk berehat dan recharge sebelum kembali bekerja keras di padang latihan. Dalam bola sepak moden, pengurusan kecergasan menjadi elemen kritikal. Lebih-lebih lagi apabila pasukan berdepan jadual perlawanan yang padat dan tekanan berterusan sebagai pasukan pilihan. Beliau menegaskan bahawa setiap pemain, sama ada import atau tempatan, perlu sentiasa bersedia dan memberikan yang terbaik di setiap peringkat. Dalam pasukan seperti Johor Darul Ta'zim, kedalaman skuad hanya akan memberi kelebihan sekiranya semua pemain mengekalkan disiplin, fokus dan mentaliti profesional sepanjang musim. Dalam pada itu, Cisco Munoz tidak berselindung mengenai aspek permainan yang masih perlu diperbaiki. Walaupun pasukannya sering menang dengan jaringan besar, beliau menegaskan bahawa kawalan permainan dalam tempoh tertentu perlawanan masih boleh dipertingkatkan. Selain itu, peratusan penyudah juga menjadi fokus utama kerana menurutnya pasukan perlu lebih klinikal dalam memanfaatkan peluang yang dicipta. Beliau menekankan bahawa Johor Darul Ta'zim perlu terus mencuba menjaringkan gol, bukan sekadar berpuas hati dengan satu atau dua gol. Mentaliti untuk terus menekan dan menyerang perlu dikekalkan sepanjang perlawanan, di samping memastikan pasukan tidak memberikan peluang mudah kepada lawan. Dalam masa yang sama, Cisco turut memberi penekanan terhadap kepentingan mengekalkan clean sheet. Menurut beliau, pasukan yang mahu mengekalkan dominasi jangka panjang perlu berdisiplin dalam bertahan dan menelakkan kesilapan mudah yang boleh memberi kelebihan percuma kepada lawan. Mengulas mengenai satu-satunya gol yang dibolosi dalam perlawanan menentang Kelantan The Real Warriors FC, Cisco menyifatkannya sebagai kesilapan individu oleh penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi. Namun begitu, beliau tidak menjadikan insiden tersebut sebagai kritikan terbuka yang keras, sebaliknya menekankan bahawa kesilapan seperti itu tidak sepatutnya berulang, terutama apabila situasi yang hampir sama pernah berlaku sebelum ini. Menurut Cisco, pasukan tidak boleh dibolosi dengan gol mudah, apatah lagi dalam perlawanan yang sepatutnya dapat dikawal sepenuhnya. Dalam bola sepak peringkat tertinggi, kesilapan kecil boleh membawa implikasi besar, terutamanya apabila berdepan lawan yang lebih berkualiti pada peringkat seterusnya Liga. Walaupun begitu, beliau menegaskan bahawa semua pemain perlu kekal positif dan saling menyokong antara satu sama lain. Falsafah pasukan, menurut Cisco, adalah untuk sentiasa berdiri bersama pemain dalam apa jua keadaan, sama ada ketika berada di puncak Liga atau berdepan detik sukar.
Sokongan dalaman dan kepercayaan terhadap proses pembinaan pasukan dianggap sebagai elemen penting dalam membentuk skuad yang benar-benar kuat. Xisco juga menekankan kepentingan sikap merendah diri dalam kalangan pemain. Menurutnya, kejayaan awal tidak boleh menyebabkan pemain hilang kawalan emosi atau menjadi terlalu yakin. Sebaliknya, pemain perlu sentiasa mengawal diri dan mengekalkan mentaliti yang sama sepanjang 90 minit perlawanan. Dalam konteks Liga Super, di mana Johor Darul Takzim sering dilihat terlalu dominan berbanding pasukan lain, sikap ini menjadi semakin penting. Tekanan sebagai pasukan pilihan, sasaran utama lawan serta jangkaan tinggi daripada penyokong memerlukan kekuatan mental yang kukuh. Xisco jelas mahu pasukannya menang bukan hanya kerana kualiti pemain, tetapi kerana disiplin, fokus dan kematangan sebagai sebuah pasukan elit. Menurut sekadar berita, kenyataan Xisco Muñoz ini wajar dilihat sebagai satu amaran awal yang perlu dipandang serius. Sejarah bola sepak menunjukkan banyak pasukan yang gagal mengekalkan prestasi apabila terlalu awal merayakan kejayaan. Dominasi separuh musim pertama tidak semestinya menjamin kejuaraan sekiranya pasukan gagal mengurus keletihan, kecederaan atau tekanan psikologi pada fasa kritikal musim. Pendekatan berhati-hati Xisco mencerminkan kematangan pengurusan Johor Darul Takzim yang tidak mahu terperangkap dengan euforia awal. Fokus kepada aspek kecil seperti penyudah, kawalan tempo permainan dan disiplin bertahan menunjukkan bahawa pasukan ini masih dalam proses memperkemaskan diri walaupun berada di puncak liga. Rumusannya, pendirian Xisco Muñoz bahawa masih terlalu awal untuk melabelkan Johor Darul Takzim sebagai juara Liga Super wajar dilihat sebagai satu pendekatan profesional dan berpijak di bumi nyata. Walaupun rekod kemenangan berturut-turut serta kedudukan di puncak liga membuktikan kekuatan pasukan, perjalanan musim ini masih panjang dan penuh dengan cabaran yang tidak boleh dipandang ringan. Jadual perlawanan yang padat, risiko kecederaan pemain, keletihan fizikal, serta tekanan mental sebagai pasukan pilihan berpotensi menguji kestabilan sebenar Harimau Selatan. Oleh itu, fokus terhadap aspek penambahbaikan seperti penyudah, kawalan tempo permainan, disiplin bertahan dan pengurusan pemain menjadi kunci utama untuk mengekalkan konsistensi. Sikap merendah iri yang ditekankan oleh Xisco juga mencerminkan kematangan sesebuah pasukan elit yang tidak mudah leka dengan kejayaan awal. Jika pendekatan ini terus diamalkan, Johor Darul Takzim bukan sahaja berpeluang mempertahankan kejuaraan, malah berupaya menamatkan musim dengan prestasi yang lebih menyeluruh dan meyakinkan. Kesimpulannya, Johor Darul Takzim sememangnya berada di landasan terbaik untuk mempertahankan kejuaraan Liga Super. Namun, cabaran sebenar masih menanti. Dominasi awal perlu disokong dengan konsistensi, pengurusan pemain yang bijak serta mentaliti yang tidak mudah leka. Seperti yang ditegaskan oleh Xisco Muñoz, kejuaraan bukan ditentukan pada pusingan pertama, tetapi pada keupayaan pasukan mengekalkan standard tertinggi hingga ke perlawanan terakhir musim ini. Teruskan bersama kami, hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak tempatan dan antarabangsa.